Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita kepada Allah pada malam ini kita dapat mengumpulkan 100 orang penerima dalam program menyantuni golongan B40 dan juga mu'alaf yang terpilih di karya Masjid Abu Ubaidiyah Taman Perpaduan. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada tahun ini atau pada kali ini program ini mengumpulkan individu-individu dan beberapa syarikat untuk sama-sama terlibat untuk menyumbang kepada kumpulan yang saya sebutkan tadi. Di antara individu yang ingin saya sebutkan di sini ialah Dr. Arif Alia yang juga pengerusi Persatuan India Muslim ataupun PRIM Negeri Perak, yang juga pemilik kepada Arif Frozen Food. Yang keduanya ialah daripada syarikat Muhammad Chan Restoran yang berpengkalan di Pekan Ipoh dan difahamkan mempunyai 30 cawangan di serata Malaysia. Dan yang ketiganya ialah sumbangan daripada keluarga saya sendirilah dalam bentuk zakat. Dan kumpulan ini dipilih setelah berbincang dengan Tok Ketua kita, Saudara Sazali, pengerusi masjid Jabat Zaini dan juga Saudara Dr. Arif sendiri. Jadi mereka memilih di karangan karya yang dirasakan memerlukan bantuan dan kami ingin meringankan bebanan mereka dengan pemberian barang runcit, ikan dan juga zakat yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah program ini akan berterusan, mungkin di sini lagi ataupun di sekitar Lembah Kinta, insyaAllah. Saya rasa insyaAllah dia dapat meringankan bebanan harian, ya, terutamanya beras, barang-barangan harian yang digunakan untuk memasak dan juga sedikit zakat kewangan yang disumbangkan oleh keluarga saya sendiri. Saya rasa mereka ini dalam bentuk apa pun bantuan yang kita bagi akan dapat meringankan bebanan mereka. Itu saya yakin. Alhamdulillah, hari ini kita adakan program bantuan dan kuliah. Biasa kuliah rumah ke rumah, tapi hari ini kita dapat jalankan kuliah di masjid di sini. Saya mengucap ribuan terima kasih kepada pengurusan masjid, pengurusi masjid telah memberi sokongan dan bagi ruang mengadakan program di masjid sini. Alhamdulillah. Tujuan program ini kita bukan untuk memberi bantuan saja. Tujuan ini kita nak tarik semua umat Islam semua untuk semayang maghrib dan isyak dan untuk bantuan lah. Jadi saya sekali lagi ucap ribuan terima kasih pada pengurusi masjid dan ketua kampung. Kita bersama-sama. Ini satu program merapatkan silaturahim lah. Jadi saya juga mengucap ribuan terima kasih kepada Dato' Azizul Kamal dengan masjid dan ketua kampung dan syarikat Chan, Muhammad Chan. Alhamdulillah, ini satu program yang cukup bagus merapatkan silaturahim. Bukan sampai sini saja, insyaAllah kalau kita ada ruang, insyaAllah kita akan buat lagi lah. InsyaAllah. Dia 238. Kebanyakan kita pergi ke rumah-rumah. Lagi satu, kita buat setiap bulan kita buat kuliah di Rumah Seri Kenangan Ulu Kinta. Di sana semua warga emas. Jadi setiap bulan mereka akan tunggu-tunggu je kita nak adakan kuliah ini. Dari satu program ini merapatkan dengan warga emas lah, ayah-ayah, ibu-ibu, bonda-bonda dirapatkan dengan mereka lah. Jadi kita insyaAllah kita akan teruskan program ini dengan sokongan Jabatan Agama Islam. Program ini Persatuan India Muslim telah jalankan kuliah ini. Kita beri utama untuk tuan rumah. Kita akan bawa ataupun kita akan sediakan ustaz untuk sampaikan kuliah. Dia kuliah bukan kuliah saja, kuliah dan kita soal jawab dengan majlis zikir, doa, macam itulah biasa kita ada jadual. Jadi cuma kita minta tuan rumah ajalah sediakan tuan tempat dengan beri utama untuk saudara mara mereka, jiran. Program ini bukan untuk orang Islam saja. Kita boleh jemput untuk orang bukan Islam. Kita nak bagi dia faham apa itu Islam. Jadi selama ni kami jalankan kuliah tu orang Islam, orang bukan Islam pun datang juga. Alhamdulillah.
ada juga mereka tahu apa itu Islam.